Jujur je cakap, dari segi harga, it's not really affordable lah, bukan cheap by all means. Kalau korang ni orang yang again mementingkan productivity, memang perlukan this kind of tools, bagi saya it's a great investment lah. So bagi saya VM Rec Dot ni memang function lah, dia bukan sekadar earbuds yang biasa, tapi dia lebih kepada productivity tool. Meeting banyak sebenarnya bukan masalah, tapi yang bermasalah ialah apabila kita nak dengar, fokus pada meeting tu, pada masa yang sama nak kena take note. Itu yang benda yang paling bermasalah sekali. Kadang-kadang sampai terlepas poin-poin penting. Dan rasanya untuk korang yang memang selalu kerap attend meeting, jadi meeting secretary ni, mungkin korang boleh relate masalah yang sama ni. Betul tak? Bila lepas habis meeting, nota dah penuh dah ni, satu muka surat tulis. Tapi even then pun ada juga poin-poin penting yang masih lagi terlepas. Dan lagi satu, dah tulis banyak-banyak tu, berapa banyak je yang kita sempat nak tengok balik? Alright, so hari ni saya nak review satu earbuds. Dia lain daripada lain, sebab selalunya bila kita bercakap tentang earbuds, the focus will be on the audio. But this one a bit different, whereby the earbuds ni dia fokus lebih kepada untuk menjadi satu tool productivity. So ini ialah VM Rec Dot. Okay, jom. Jadi inilah tadi yang kita tunjuk, VM Rec Dot. Sekali pandang sebenarnya sama je macam earbuds biasa, betul tak? Tapi dekat case dia ada satu butang fizikal khas. Itu yang dinama dia Red Dot kat situ. Dan dari sinilah semua magic dia bermula. Feature utama Rec Dot ni ialah flash record. So saya tekan je earbuds, dia terus mula rakam. Tak perlu nak buka apps, tak perlu unlock phone, tak perlu tekan apa-apa lagi. Meeting depan-depan boleh, phone call boleh, nak zoom pun boleh. Maknanya rakaman bermula dengan cepat, tak ada ganggu korang punya flow meeting. Okey, sekarang kita masuk part paling penting. Bukan earbuds je, tapi app Rec Dot tu sendiri. Lepas rakam, dalam app tu suara terus jadi teks. Teks pun muncul live masa orang tengah bercakap, so tak perlu tunggu post processing yang lama. Dan semua rakaman ni dia boleh disusun ikut tarikh, meeting ataupun projek. So kalau korang ada banyak meeting, semua itu tersusun kemas dalam satu tempat. Mudah kan? Ini part yang betul-betul buat Rec Dot lain daripada earbuds biasa. Dalam app tu terus, AI dia terus boleh buat summary of the meeting, summary mesyuarat korang tu. Pada masa yang sama, dia terus boleh produce to-do list. Maknanya, meeting habis, buka je apps, nota dah siap. So, untuk orang yang kerja dia memang melibatkan perlu ambil meeting notes kan, MOM dengan kerap. So, ini memang bukan gimmick, tapi sangat-sangat membantu. By the way, for this video, saya nak buat satu giveaway. Lalang dah ada satu lebih ni kan. Saya nak bagi satu VM Rec Dot ni percuma kepada penonton yang bertuah. Cara nak join dia sangat mudah. Korang cuma perlu subscribe to the channel. Lepas tu, like dan save this video dan komen macam mana korang rasa Rec Dot ni boleh membantu produktiviti kerja korang. Giveaway ni dibuka sehingga 8 Februari hari Ahad 11.59 malam, dan saya akan announce pemenang itu pada minggu seterusnya. Okey, kita sambung balik ke dalam video tadi. Kita nak cakap pula tentang transcription. And honestly, transcription dia memang sangat membantu, especially untuk tangkap nota-nota penting di dalam meeting tersebut. Satunya sebab dia boleh merakam berbagai bahasa lah semua kan. But nevertheless, ada juga kelemahan dia. Sometimes transcription tu ada error here and there, so masih lagi kita perlu betulkan. Tapi ini normal. Ada beberapa faktor, contohnya antara disebabkan AI tu sendiri dia masih belajar. Pada masa seterusnya, kadang-kadang bila dalam meeting tu dia tak dapat nak differentiate in real kan, siapa yang bercakap, bahasa yang digunakan kadang-kadang bercampur kan. So dia bukanlah semua orang bercakap bahasa baku ke, semua orang ada memperkenalkan diri. It's normal lah to have some mistakes here and there. But nevertheless, untuk keseluruhan meeting tu, I think VM Rec Dot dia did a good job lah. Dari segi apps pula, memang penuh lah pelbagai feature yang ada. Cuma kali pertama guna, of course ada a bit of a learning curve. Tapi lepas korang dah faham dia punya flow, semua pun senang je tengok, and natural lah, tak ada masalah. Walaupun fokus utama dia ialah productivity, tapi kita sebab earbuds kan, so kita masih lagi kena bercakap tentang audio quality. To be honest, audio quality ni is quite decent. Okay lah juga kan, punya ada decent amount of clarity. Dari segi bass pun dia tidak overpowering, dan even microphone pun boleh dengar dengan jelas. So quite good. Tapi tidaklah saya nak katakan dia level-level macam flagship earbuds. Tidak, dia tidak sampai lagi ke tahap itu. VM Rec Dot ni juga ada ANC. So
kalau kata nak gunakan di kawasan yang bising ke, contoh kat luar ataupun dekat kafe, ANC ni akan membantulah untuk dial down the noise outside. In fact, kalau nak rakam meeting ke apa pun, dia akan jadi lebih baik lah, improve bila kita on di ANC. Tapi macam saya cakap tadilah, dia punya ANC pun belum lagi sampai ke tahap-tahap flagship punya earbuds, but it's still more than good enough untuk daily use. Bateri dia pun tahan, tak ada masalah untuk satu hari kerja yang penuh. Casing dia pun support fast charging, wireless charging. VM Red Dot ni juga boleh connect to two devices serentak. Contohnya kalau korang nak connect to laptop and also phone pada masa yang sama, boleh. Dia nampak macam tak berapa penting kan, tapi sebenarnya untuk orang yang pentingkan productivity, kerja dia bertukar-tukar between devices, ini walaupun nampak kecil tapi sebenarnya sangat membantu. Jujur je cakap, dari segi harga, it's not really affordable lah, bukan cheap by all means. Kalau korang ni orang yang again mementingkan productivity, memang perlukan this kind of tools, bagi saya it's a great investment lah. So, who is this earbuds for? Basically bagi saya, kalau korang ialah orang yang banyak join meeting, perlukan take note setiap hari, atau korang mungkin ialah minute taker, meeting secretary, ataupun mungkin korang just banyak terlibat dengan online call ke apa kan, so this earbuds is definitely for you. Tapi kalau korang rasa nak spend your money tu for earbuds yang lebih fokus kepada entertainment, kepada music, movies, etc., I'm sorry to say, this earbuds bukan yang paling terbaik untuk yang itulah. Mungkin korang boleh explore options yang lain. So bagi saya, VM Red Dot ni memang function lah. Dia bukan sekadar earbuds yang biasa, tapi dia lebih kepada productivity tool, yang mana again dia membantu untuk memudahkan kerja-kerja yang saya rasa remeh selama ni lah. Contoh macam minute taking kan, FYI saya banyak kena buat kerja-kerja yang berkaitan dengan minute taking, and memang ada banyak lah yang kita susah nak kejar, nak catch up dengan points semua tu kan. So bila ada earbuds macam VM Red Dot ni, sangat membantu. Apa pendapat korang tentang VM Red Dot? Tolong tulis dekat komen, nanti saya nak baca. By the way, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk subscribe. Saya akan share banyak lagi video-video tentang review gadget, dan mungkin kita akan ada beberapa jenis feature konsep yang lain juga. Sampai di sini saja video review pada kali ini. Saya Syazwan, kita jumpa di next video. Bye bye.